Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Aku Nadia Kas, boleh juga panggil Nadia. So first of all, terima kasih sangat-sangat pada korang yang dah subscribe channel Nadia, dah like, dah share, dah comment everything dekat channel YouTube Nadia. Terima kasih sangat-sangat. Dan kepada subscribers baru yang baru muncul di YouTube Nadia, terima kasih Nadia ucapkan. Dan Nadia rasa kebanyakan korang yang subscribe YouTube Nadia ni daripada short lah kot. Sebab Nadia sekarang ni banyak buat short. Sebab nak buat video panjang tak sempat korang. Busy sikit dengan kerja hakiki kan. Nak edit pun makan masa korang. Nak shoot tak apa, shoot sekejap je. Nak edit tu, nak edit kan, nak tambah-tambah sound semua, lama lah juga lah gitu. So guys, terima kasih sangat-sangat pada korang yang sudi subscribe channel Nadia. Dan untuk video kali ni Nadia nak buat special sikit. Lama sangat Nadia tak buat video ni, iaitu video jump scare reaction. Nadia akan tengok video jump scare bersama dengan korang dalam YouTube Nadia ni. Kita tengok daripada channel YouTube juga. Jump scare hantu lah. Tak kisah hantu ke, orang terjatuh ke, lepas tu masuk sungai ke, macam tu. Janji jump scare yang buat kita terkejut, buat kita punya jantung tu nak terkeluar. Macam tu cerita dia. Tanpa membuang masa, jom kita tengok sama-sama video ni. Okay, jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. The Figure tajuk dia. I keep seeing a figure outside my new house. Oh, kiranya dia selalu nampak ada penampakan dekat luar rumah dia. Okay. Oh, dia siap bawa kayu baseball korang. Dia nampak aja lembaga lah kat luar rumah dia. Apa benda weh? Aku takut. Apa lembaga yang dia nak tengok? Oh. Weh, terkejut aku. Macam hantu Jepun weh, macam hantu Ju-on tu. Weh, serius lah weh. Ish. Oh, mana dia punya kayu baseball dia? Kena rampas hantu tu. Tak korang, tadi kan dia tengah rakam yang macam dia seakan macam bentuk lembaga. Kita ingatkan yang tu. Sekali dia pergi ke pintu tu, rupanya lembaga kat dalam rumah. Bukan yang tu dia macam akar-akar berbentuk macam lembaga. Rupanya hantu kat dalam rumah. Hantu tu dah curi kayu baseball dia ke? Weh, besar juga rumah dia weh. Pecah pula. Weh, hantu lembaga dia. Dia nampak ke buat tak nampak ni? Dia suruh keluar. Cucuk aku. Uish. Kat mana tu dia? Weh, seramnya. Apa ni? Okay, lembaga tu ada kat mana sekarang ni? Ni dia kat mana sekarang ni? Kat luar rumah ke? Oh, dia dah rumah. Okay, dia keluar rumah pula. Okay, kat situ tadi dia nampak. Tapi aku rasa ni bukan hantu lah. Dia orang memang dia tunjuk lelaki tu lah. Weh, tacut. Tak, lelaki ni berani sangat weh. Tak, hantu dia apa ikut. Weh, banyaknya hantu dia. Okay. Weh. Main cap-cap pula hantu.
Eh. Okay. Weh, 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 weh. Weh. Weh, weh. Angker betul rumah dia ni. Weh. Ih. Dia tengah buat apa ni? Oh, hantu tu tengah tangkap dia ke apa? Ah, dia tarik iron. Okay. Weh. Dia nak pukul dengan iron ke apa? Okay. Eh. Kenapa aku rasa kelakar benda tu? Okay, iron. Okay. Lah, ada pula ruang kat bawah tu. Eh. Okay, dalam masa yang sama kita buat rock tour rumah dia Rumah dia besar juga weh. Okay. Okay. Okay, hantu tu dah tak ada. Oh, itulah senjata dia. Striker Striker tu hidup ke tak, panas ke? Okay. Hantu dekat. Apa dia buat? Dia buat apa weh? Korang, dia pukul hantu dengan striker ke? You won't break. I don't understand. Striker tu hidup. Oh. Mana? Kenapa? Banyaknya hantu. Tu apa pula? Tu laki. Rumah dia memang seram lah. Woi. Ni betul-betul jump scare ni. Okay. Kenapa gelap? Dia ada kat mana korang? Kenapa? Dia ada kat mana ni? Dia kena pukau ke apa? Ada kerusi dengan ada satu lilin kat atas tu. Okay. Lepas tu jadi apa? Ada telefon. Looks like my phone. Okay. Tu telefon dia kata. What is happening? Apa ni? Rumah dia jadi tempat ritual pula. Okay, yang tu apa tu? Oh, tu kayu baseball dia. Magical hexes. Oh, tu. Laki baju hitam tadi. Hantu tadi. Okay. Apakah yang terjadi? Ke dia mimpi weh? Ekstrim sangat dia punya pengalaman ni. Ni ada kat mana pula? Dia macam pengsan sekejap ke macam mana? Lepas tu dia tersedar. Kan? Okay. Dia kat atas weh. Dia kat atas siling. Kau perasan tak? Sebab perabot dia semua kat bawah. Dia kira macam Spiderman melekat kat atas. Weh. Hai! Banyak betul hantu. Okay, kejap korang. Aku nak skip kejap sebab rasa macam drag sangat lama lah. Dia punya jump scare dia tu, dia macam berulang-ulang kan. So, okay guys, sekarang ni aku akan tengok pula yang lain. Jump scare in 10 minutes. TikTok compilation punya. Okay, jom.
What do you always disappear at 11:59 at midnight? Okay. Ha, tu apa tu? Wih, anak patung. Jadi hantu pula. Dah. Eh? Hei! Wajak. Sarah started sleepwalking again. Sleepwalking again. She keeps saying that man Oh, dia tidur berjalan. inside. You're not supposed to Oh. wake them up, right? Dah kenapa? Wih, kejut aku. Ni apa ni? I see an owl outside my window every night this week and wanted to get a picture. Okay. It's not an owl. Oh, hari tu dia nak tangkap gambar. I still seen this new doctor. Oh. Oh, yang ni jump scare terlalu cepat pula. Oh, yang ni aku dah tengok tadi. Oh my god. Wah. I regret playing Bloody Mary. Yang kau pergi main kenapa? Dah tahu benda tu seram. Okay, dia rakam kat patulah cermin. Kenapa? Hell. Okay. Kenapa? Nampak apa? Ha. Kejut aku. Aku ingatkan hantu muncul dari bawah. Macam mati pula. Tak, korang tadi dia rakam, dia tak ada depan cermin tu, tiba-tiba hantu. Can you see him too or he just in my head? So my friend Sarah is sleepwalking. Okay. I know you're not Okay, terlalu ekstrim dah cepat video ni. She's really Tak apa, aku tengok je. She's been standing at the window for like 30 minutes and keeps saying the man is back. Ada makhluk kat pintu. Oh, dia masuk bilik. Shh. Hantu pun ganas sangat muka. I can't wait until I get home. I can't wait till I get home. Who the hell are you? Hehehe. Wih, makhluk ni kelakar lah. Apa tu? Okay. Okay. My bedroom door handle keeps rattling at 3 a.m. Yang kau tak tidur lagi pukul 3 pagi kenapa? Oh, mungkin bising sangat kot. Okay. Okay, macam biasa dia nak pukul kayu baseball dia. Ni tempat yang sama yang mula-mula tadi tu ke macam mana? Eh. Okay. Tak, aku macam dah boleh expect benda tu. Tu aku macam nak gelak je. Okay. The road is so narrow, I don't think I can turn around. Apa tu? Orang. It has to be Orang tu tak. right. Benda tu macam badut je. Badut. Dia nak kejar ke badut tu nampak. Weh, badut tu nampak weh. Ah! Tiba-tiba ada kat belakang pula kan. Something is wrong with Sarah. Dah kenapa Sarah? Tak ada Sarah. Tak ada. Weh, mana? Open me. Sudah. Janganlah buka. Nak buka ke?
Tak korang, kenapa hantu yang sama je aku tengok si botak tu juga dari episod lain ke episod lain. Guys, aku rasa itu saja kot video untuk kali ni, jump scare. Dia macam yang mula-mula tadi macam lambat sikit kan. Yang kedua yang video yang lain ada tengok tu dia macam cepat sangat. Tapi jump scare dia hantu yang sama. Rasa sampai situ je lah kot video untuk kali ni. Allah Nadia akan buat video lain pula untuk korang tengok ya. So itu sahajalah video jump scare untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video korang. Sentiasa support Nadia dan terima kasih sangat-sangat kepada like, komen dekat YouTube Nadia, okay? Dan kepada yang beri kata-kata semangat kepada Nadia juga, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi korang. Bye-bye.